Jumpa Nabi Adam kat Taman Negara. Ni orang dia. Allah dan mempercayai segala perbuatannya sebagai surat Allah, termasuk tidak perlu menunaikan solat atau berpuasa. Kenapa ada orang berminat? Kerana tawaran-tawaran tu menarik perhatian mereka. Contoh, tak perlu solat. Kan, boleh masuk syurga kan. Contoh, tak payah kahwin. Jadi benda-benda offer-offer yang sebegitu boleh express ke syurga tanpa perlunya pengorbanan, perlunya amal ibadah, itu sebenarnya menarik perhatian ni. Dia dah offer benda yang tak perlu ada duit tau. Ikut saya masuk syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan podcast Suam. Bukan suam-suam kuku, tapi yang jitu. Baik, kita tak nak lengahkan masa. Hari ni episod pertama, first time dalam hidup saya tengok superstar nombor 1 berdebar. Orang yang biasa buat podcast hari-hari pun muka cuak. Tapi yang paling pelik, malam ini YBM sangat steady tuan-tuan puan sekalian. Kerana mungkin melambatkan program. Jadi segmen pertama kita nak berkenalan dahulu. Tak lain tak bukan, kita mula dengan orang yang Allah SWT angkat kedudukannya sebagai pemimpin dululah. Lepas tu barulah pergi kepada saya, Marhain dan superstar-superstar yang lain. Baik, kita perkenalkan dulu lecturer saya, Dr. Zul, tapi sekarang dah kena panggil YBM, Menteri Agama. Apa khabar? YB, Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Masya Allah, hari ni pakaian cantik, molek. Ada occasion apa-apa ya, ke? baru saja habis berbuka puasa bersama dengan ahli parlimen di parlimen. Dengar tu. Dengar parlimen ni gerun. Baik. Kita macam ni, kita nak kenal dengan, kalau Syarul nak tanya boleh. Jangan confuse tuan-tuan. Semua ni podcast kami berempat. Bukan podcast saya seorang. Syarul boleh interact. Amar apatah lagi, YB sendiri pun nak tanya siapa-siapa, ada apa-apa nak tanya pengalaman berlakon ke boleh. Dekat yang lain. Sebab kita tengok YB Menteri dah start nasyid. Hari tu lagu tu agak bagus. Macam tu muzik dia. Nanti kita minta YB belanja sikit. lah. Dan apa-apa soalan yang ada terbuku di hati boleh tanya. Baik, sebelum tu kita nak mulakan sikit sebab ramai sangat orang nak tahu siapakah YBM Zul, Menteri Agama Zul ini sebenarnya. Orangnya macam mana, dah kahwin ke belum kan? Takut juga yang handsome ni tau. Yang lain-lain ni saya dah kedengar tu macam dah kahwin. Pun kita kena kenal kan. So let's start with the opening of pengenalan. Dipersilakan YB. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuris, Harul, Amar. Alhamdulillah saya pun merasa berdebar sebenarnya dalam podcast ni bersama dengan superstar dan juga PU kita. Alhamdulillah. Jadi saya ni sebenarnya tiba-tiba je jadi masuk dalam dunia pentadbiran ini. Sebenarnya daripada dunia akademik, seorang profesor di universiti, kemudian dia undang untuk menyertai kabinet. Dan Alhamdulillah sekarang ini sudah lebih 2 tahun di dalam dunia pentadbiran dan mula belajarlah untuk melihat peluang dan juga ruang untuk kita berbakti sebaiknya. Mengendah diri YB, padahal dah jadi timbalan menteri lama dah. Tapi tak apa, bagus orang yang down to earth ni kita suka. Okey, YB biasa aktiviti harian apa? Sebab saya dengar cerita daripada pegawai ni kata YB suka semayang macam semayang Jumaat bersama, hidupkan kita kata bahasa karkun, hidup makami lah, usaha makami, hidupkan masjid. Lagi kita ada apa, YB ada buat apa lagi? Selalu beli barang basah di pasar-pasar berdekatan. Betul. Kan? Jadi, So mungkin sedikit lah. Sebenarnya saya meneruskan kehidupan saya sama seperti sebelum ini. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sudah berkahwin lah. Alhamdulillah. Jadi cuma ada beberapa perkara yang saya jadikan sebagai satu rutin lah. Itu yang staff-staff saya pun terpaksa mengikuti rutin tu lah. So saya suka berlari. Saya masuk half marathon, Penang Bridge. Patut seorang-seorang six pack ni.
suka berbasikal. Masya Allah. Kemudian saya juga selalu juga ajak-ajak untuk hiking, naik Kinabalu, naik gunung. Kemudian saya suka diving juga. Diving. Jadi YB tak pernah ajak kami bertiga. mungkin selepas ni kita boleh selepas ni kita boleh pergi sempurna ya. Boleh. Baik. Itu sedikit. Sebenarnya apa yang bagus tentang YB Menteri kita ni sedikit sebanyak masih lagi maintain macam biasa, tak tergugat dengan apa-apa kedudukan dan sebagainya lah. Alhamdulillah kita teruskan sebegitu YB, insya-Allah. Masih. YB, kenapa YB nak join podcast ni? Ui, bagus soalan tu. Nak datang. Adakah sebab pujuk Melayu? Tak tahu juga. Cik Din pujuk. Okey, kita dengar jawapan ikhlas. Tak apa. Terima kasih Amar. Sebenarnya saya lihat bahawa saya perlu berada di dalam semua segmen masyarakat. Jadi saya ni tidak popular seperti Puris maupun superstar kita. Jadi saya perlulah memperkenalkan diri kepada masyarakat. Segmen-segmen yang tertentu tu saya sudah. Tetapi barangkali dalam segmen podcast ni ada segmen masyarakat yang boleh saya perkenal dan kongsikan juga dan dapat berkenalan dengan superstar kita. Ini Ya. podcast pertama. Yes, ini podcast pertama. Ya, bagi tepukan. Podcast pertama. Kita yang bawa, alhamdulillah. Happy kan? Okey. Sekarang kita ada lagi Syarul nak tanya? Okey, simpan. Simpan. Okey. Dan kita pergi seterusnya kepada saudara yang paling stylo, ada brand yang bagus. Kita pun Nunha pernah jalinkan kerjasama dengan beliau, orang hebat. Dan sebelahnya tak payah di-introduce lagi lah. Dulu saya berkenalan dengan Syarul ni, saya jadi ustaz dia dalam cerita tu. Kita ada scene bersama-sama. I've always looked up to Syarul sebagai seorang yang hebat. Dan tinggalkan ataupun kita kata berehat pada kemuncak. Itu hebat lah. Syarul orang yang hebat. Dan dua-dua pun hebat. So kita persilakan sendirilah kenalkan. Amar, apa khabar? Bawa style apa hari ni? Selalu kita yang tanya orang. Okey. Punya episod tak apa. Punya episod. Saya biasa buat street podcast, Menteri. street Saya biasa podcast. pergi Masya Allah. kat Genting, randomly tanya orang, panggil, kita duduk podcast. Masya Hari ni dia proper, dia goyang gigil sikit. Jadi Alhamdulillah, kita ada buat fashion brand dengan Abang Syarul Rizwan. Kurta surah konsep yang kita pakai ni. So saya pun dah plan dengan Abang Syarul. Jangan lupa kita. Tak sekali. semua kita. Rasa hati. Abang Syarul je. Semalam ada bagi PO juga. Next episode kita nak stylekan Menteri. Yes. Episod kedua, Menteri tak boleh pakai baju yang dia nak. Kita bagi yang pakar untuk design. Boleh, silakan. Okay. Jadi sikit Syarul, Oh, okey. macam mana perkembangan? Tak payah kenalkan diri lah, power sangat dah. Jangan. Lama dah rasanya berhenti berlakon dah. Yalah. 2 tahun dah. Tapi Alhamdulillah hari ni Puris bawa kita kan. Saya datang sini sebab Puris. Saya sebenarnya bila saya berhenti berlakon, saya rasa macam mungkin dah payah kita nak berjumpa dengan orang. Sebab bila jadi pelakon ni, dia ada satu orang kata tiket lah. Kita boleh jumpa dengan orang ni, jumpa orang tu. Tapi hebat Allah kan. Hari ni Allah ada kat sini, jumpa dengan YB juga. Alhamdulillah. Syarul orang nak jumpa dia. Kena go through ni. So Alhamdulillah sekarang ni ada beberapa benda yang saya buat. Yang pertamanya yang gepuk saya buat sekarang ni. Yang gepuk Abang John. Lepas tu dengan nama Surah Konsep. Lepas tu dengan produk saya sendiri lah, Kedilai Skincare. Hebat. Alright. Okay, kita dah introduce 4 kontestan ataupun kita punya host yang hebat-hebat. Kita rehat 2 minit untuk segmen kedua dalam Pasang Badan. Alhamdulillah, kembali lagi dalam podcast Suam bersama dengan 4 orang yang hebat-hebat. Jarang puji diri sendiri, jadi tak kita sambil-sambil teruskan. Okey. Hari ni kita nak pasang badan. Dalam segmen ni nak pasang badan sekejap. Kita mulakan dengan YBM Menteri. Dari atas ke bawah, pakai apa hari ni? Kasut nampak stylo. Jambang pun trim cantik. Dengan juga baju Melayu. Okey. Baik. Alhamdulillah hari ni sebab bersempena dengan majlis buka puasa bersama Yang Berhormat Perdana Menteri dan ahli parlimen. Jadi saya memakai baju Melayu lah. Baju Melayu ni segala-galanya ada makna ni. Puris kan. Bukannya Tapi biasa hari-hari tengok pun handsome macam ni. Pandai bagi alasan pergi buka puasa. Okey, tak apa, bagus. Alhamdulillah. Jadi kalau saya nak kongsikan dengan penonton bahawa baju Melayu ni dia punya makna yang tersendiri. Kalau kita belajar dari orang-orang tua kita kan, kenapa butang 5? Kerana rukun Islam 5.
kenapa ada 3 buat 3 poket. Kerana Islam, Ihman dan Ihsan. Memang ada. Kenapa pakai sampir hari ni saya bawah lutut. Saya dah berkahwin. Anda kahwin? Dah kahwin? Dah kahwin. Alhamdulillah. Saya dah kahwin. Kalau bawah lagi bertengok apa anak saya tak gurau. Jadi alhamdulillah. Jadi hari ni memang tugas memang selalulah berbaju Melayu. Saya rasa bulan Ramadan ni saya rasa hari yang bulan yang paling saya suka pakai baju Melayu. Setiap bermula daripada awal Ramadan sehingga akhir Ramadan semua je berbuka puasa bersama dengan orang ramai, dengan rakyat. Kasut ni macam ada V shape ni. Kasut apa ni? Kasut ni kalau yang ni sebenarnya kasut dipanggil kasut bidan terjun lah. Ingat aku nama brand ni. Sebab ketika saya berada di Perlis, kemudian kasut saya terkopak, dia rosak. Jadi saya tanya driver saya, jom kita pergi cari kasut. Saya pergi cari dekat Perlis ada satu shopping mall yang baru buka tu. Saya beli terus saya pakai. Inilah sampai sekarang pakai. Steady. YB tanya sikit. Ya. Pemilihan warna sampin dengan warna kasut ni YB Siapa buat buat? sendiri ke? Kan ada orang yang Bagus. sebab dia punya bunga Allah. sampin Fashion, sama orang dengan fashion. colour. Oh ya ke? Ya ke? Masuk. Okey, ini adalah syura bersama dengan isteri saya. Kita puji isteri YB sikit. Terima kasih. Kerana dandankan cantik. Selesa nampak. Ya, Kalau terima YB kasih. tak kisah juga nak share pasal cincin tu. Tu Zamrud tu ni. Tak ada. Ya, orang lebih tahu. Tak apalah, ini cincin sebenarnya kita ada cincin kahwin kan. Tapi ini cincin yang kita rasa sebenarnya Rasulullah memakai cincin. Jadi kita pun mengambil sunnah lah. Walaupun kecil tetapi ada juga ingatan kita kepada baginda Rasulullah. Masya Allah. Bagus. Dan Ustaz, YB kata tadi kan dia aktif kan. Dia lari maraton, dia running. Sebab tu dia punya spek pun brand-brand aktif lah. Oakley. Weh, tak perasan. Terima kasih. Okey, bagus. Bagus, siapa-siapa nak serang lagi boleh. Kita masih ada serangan balas saja. Okey, kita terus kepada Ustaz dulu kita tak ada, hari ni saya simple je. Baju yang dalam wardrobe tak tahu zaman bila punya. Custom Ustaz, ni custom. Tak sempat pun nak syura dengan isteri tu. Sebab banyak aku nak kena settle ni. Lepas tu ni memang jubah ni jubah yang saya beli kat Mekah dulu, nak pakai senang semayang, tak ada ringan sikit. Kain dia tak berapa bagus tapi ringan. Kain murah-murah sikit lah. Kalau YB dah down tu, kita nak lagi bawah. Okay. Kasut Skechers walaupun tak baik untuk beli Skechers tapi kaki sakit, no choice. So saya pakai atas dan bawah begitu je lah. Tengok dia punya jam. Jam tak boleh tunjuk. Kita teruskan kepada sahabat yang paling stylo pada hari ni. Owner banyak brand yang style-style. Kalau YB tengok, Amar ni dia kalau bawa semua orang-orang yang biasa-biasa dapat kat tangan dia dengan Syarul akan jadi orang yang luar biasa. Dari sudut styling tu lah. Kita nak kenal dulu. Next target kita menteri. Luar biasa. Menteri jangan tunggu lama, episod 2 Luar kau kena biasa. tengok apa menteri jadi. So kita start daripada atas ke bawah. Silakan. Baik, Benny ni dia ada maksud. Saya custom. Maksud dia kullu syai'in muaqqat. Everything is temporary. Sementara, Kita buat waktu ni collaboration dengan Kowi, AQ tu. Lepas tu spek apa? Rasaksa lembut. Apa tu? Brand Gentle Brand je Monster. lah. Oh, okey. Bagus. Lepas tu baju surah konsep lah. Ini memang saya dengan Abang Syahrul dah buat surah konsep ni 5 tahun, 4 tahun. 5 tahun lah. 5 tahun Alhamdulillah kita buat yang satu set. Dia tak begitu Islamik tapi dia ada style tu. Yang penting solat tak nampak bahagian belakang. Yeah. That's the best. Okey, lagi? Lain apa Zat? Outer Tu ada Muji. vest tu. Vest tu vest apa? Ni brand Muji Zat. Vestnya nampak pun lembut. Muji. Dia jadi Jam? Nak explain pasal diri sendiri ni. Jam. Tu cover macam mana? Apple Watch je. Apple Watch. Sebab kita pun nak belajar check heart rate. Berapa walking distance ni kan. Masya Allah, Baru nak belajar, Masya Allah. Baru nak belajar exercise. Lain yang ni pun saya beli kat Mekah. Kasut club. Yang ni brand saya YB. Ni. Oh dia. Pasal tu poster kita tu. Oh ada tu. Tauhid. Masya-Allah. La ilaha. Illallah. Okey. Itu saja insya-Allah. Cantik atas ke bawah memang sentiasa stylish, tak pernah nampak tak style. Dan kita pergi ke number one superstar, follower teramai dalam podcast kita pada hari ini. Silakan Syarul Ridwan dari atas ke bawah. Saya ni kan, Ustaz, baby, kalau dulu masa berlakon ni, orang yang tentukan kita pakai apa ni. Betul. Kita pergi set orang pakai. So sebenarnya dalam grup ni, Amar dah cakap
Syarul tak payah fikir apa-apa, kita sedia kan. Masih ada wardrobe. Bagus. Cuma saya cakap dengan dia, hari ni okey bang, kita buat tema hip hop, lepas ni kita ikut tema lain. So mungkin lah next episode kita buat tema yang sama kan. Okey, so baju ni surah konsep. 5 tahun lepas ni baju yang boleh katakan sebab untuk saya istiqomah juga lah. Baju ni yang kita hasilkan. Lepas tu saya pun duk fikir juga. Istiqomah apa? Pakai hari-hari ke? Um, Ke istiqomah iman dan takwa? big Itu nak tahu istiqomah macam mana? Dia istiqomah untuk kita nak buat amal. Yes. Bila kita pakai macam ni kita rasa macam Nak buat jahat susah lah. Rasa kena pergi masjid lah kot. Syarul pula ramai orang minat. Lepas tu tak ada apa, ni outer sebab saya fikir hari ni aku jumpa dengan YB ni macam mana lah. Presentation aku nak buat macam mana lah. Saya fikir nak pakai coat tadi, tapi tak apa, kita santai ni kan. So band ni menggantikan kopiah. Jam suntuk. Suntuk. Ni semua macam ada fitness ada apa-apa ke? Sedang berlaku. Kita nak masuk fashion. YB kita, kalau YB YB buat pernah jadi Iron Man. kita jumpa. Good. Baik, kasut dan stokin. Ini Kasut deep face, kasut club juga dengan deep face lah. Masya Allah. Okey. Selesai. Orang handsome ni pakai apa mas? Ya. Cakap kat saya tu kan? Sama. Okey. Ingat cakap YB ke apa kan? Okey. Baik, kita dah selesai segmen kedua alhamdulillah. So, kita rehat seketika, kembali dengan segmen seterusnya, apa yang viral. Segmen 3 adalah teka nasyid apa tentang satu memori. Semua orang pun mesti ada memori dia tentang nasyid-nasyid ni lah. Betul. Kita semua mungkin walaupun kita lebih kurang sebaya lah sempat dengan zaman nasyid tu di kemuncak. Betul. saya tua sikit lah. Tak. Okey, tak nampak. Mungkin sebab Iron Man. Allah SWT. Okey, baik. Soalan pertama pada hari ini kepada semua. Apakah lagu nasyid yang mengingatkan kita tentang pengorbanan? So let's hear it. Boleh teka? Nak angkat tangan ke? Agak tangan ke tu? Siapa menang? Lagu apa ni? Siapa tahu? Sumaya. Sumaya. Siapa dapat QR RM100? Oh. YBM tak boleh. YBM dia tahu. Dia mesti nasyid ni. Dia nasyid ni. So kepada kita, saya pun dah tahu. So kita teka dua orang. Apa tadi? Sumaya. 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 Kita kunci. Sumaya tu tajuk lagu. Tajuk lagu. Kumpulan ni saya Kumpulan. pun tak apa-apa ni. Boleh talent hayat ke? Okey. Tapi Sumaya. Sumaya betul. Kita tanya ayat kepada YB. YB. Ini Hijaz. Hijaz. Ya. So, kita selalu beza hijaz. Ramai ni. Dan ni semua dengan intim. ni dengar Quran, Quran, hadis, apa lagi? Sahih Bukhari. Okey, baik, itu saja. Untuk segmen ke seterusnya ini kita akan tengok perkara viral. Okey, untuk segmen seterusnya ni, YB, sahabat-sahabat yang lain semua, kita nak tengok satu video tayangan VT minggu ini. Jom kita saksikan. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menahan seorang lelaki berusia 65 tahun yang disyaki mengaku sebagai rasul di sebuah premis di Rawang semalam. Pengarahnya Datuk Muhammad Syahzihan Ahmad berkata, lelaki itu ditahan bersama 3 lagi individu terdiri daripada 2 lelaki dan seorang wanita. Siasatan awal mendapati suspek mendakwa pernah bertemu Nabi Adam secara nyata pada waktu siang serta bertemu Nabi Muhammad SAW 3 kali seminggu dengan kejadian dikatakan berlaku 2 hingga 3 tahun lalu di sebuah taman negara dalam negara ini. Menurut beliau, pengikut suspek Jumpa Nabi Adam kat taman negara. ni orang dia. Allah dan mempercayai segala perbuatannya sebagai surat Allah, termasuk tidak perlu menunaikan solat atau berpuasa jika berasa letih atau uzur. Ilustrasi. Kes disiasat di bawah Stesen
Seksyen 7 dan Seksyen 8 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 kerana disyaki melakukan perbuatan bertentangan hukum syarak serta mengisytiharkan diri sebagai rasul dan mendakwa mengetahui perkara di luar pemahaman manusia. Tangkapan itu susulan aduan tular pada 9 Februari lalu mengenai seorang individu yang mengaku sebagai rasul dan mempengaruhi ahli keluarganya. Satu pasukan khas dari Ibu Pejabat JAIS digerakkan bagi menjalankan siasatan terperinci sehingga membawa kepada penahanan 4 individu terbabit. Alright. Okay. Kita hold. Baik. Nak komen dulu sikit sebelum kita tengok VT kedua. YB punya pandangan macam ni. Pelik lah. Susah lah nak. Kita macam kadang-kadang orang ni dia dah lah kata dia jumpa Nabi Adam 2 kali. Lepas tu dekat mana tadi? Dekat Taman Negara. Ya Allah, kalau macam tu baik kita buat Mekah je lah dekat Malaysia ni kan. Sangat pelik. Jadi kita nak sedikit serius. Pandangan YB lah macam mana? Saya nak kongsikan juga kepada Puri sama Sahrul. Kita kena tahulah bahawa Rasulullah SAW dia pernah ingatkan kita, ana khatamun nabi la nabi ba'di. Itu dah dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku adalah penamat, pengakhir kepada segala nabi dan tidak ada nabi selain selepas aku. Jadi itu kita peganglah sampai hari kiamat. Memang tidak ada nabi yang baru. Jadi tiba-tiba ada pula nabi naik ke langit lah kan? Jadi Taman Negara lah. Yang jadi sebenarnya kita berpegang kembali semula kepada Al-Quran dan Sunnah. Selepas ni kalau ada yang claim, maknanya kita ingat ni memang penipu lah. Itu senang. Ni penipu. Yang tu kita kena keras sikit Yang mana yang menonton, siapa-siapa datang cakap kau ni Nabi, akulah Nabi, semua ni semua karut, marut. Kita nak dengar pandangan Syahrul dan juga Ammar. Tapi sebelum tu kita tengokkan VT kedua. Lepas tu saya turun lah. Daripada langit tu saya turun. Okey. Allah kata, okey, kamu akan turun. Okey. Macam mana aku nak turun? Aku tak tahu ni. Macam mana nak turun? Okey, dia kata kamu naik kau tu tadi, sekarang hang turun kau tu. Dia ada dua tau. Naik ke langit ni ada satu turun, ada naik ke langit dan ada satu turun. Dia kata naik kau tu turun Jadi, kau ni. kamu naik kau tu, turun kau ni. Okey, saya turun tadi. Saya berhenti ambil orang tua tu Allah kata orang tua tu malaikat Jibril, dia menyamar. Dia menyamar sebagai orang tua. Kalau dia menyamar jadi besar, aku pun takut. Dia menyamar seperti orang tua dia. Lepas tu saya pun turun. Saya turun, siang tu saya beritahu saya punya guru. Saya telefon dia, semalam saya macam ni. Dia kata, okey, terima kasih. Kamu telah sampai apa yang kamu nak. Kamu nak tahu siapa Imam Mahdi. Jadi saya pun, dia buat sekarang ni saya senyap lah. Dia literally buat Saya sekarang senyap. Sebab itu banyak ilmu ni. Ilmu sana mai sini, ilmu sana mai sini, ilmu sini. Jadi ilmu tu akan keluar. Ilmu macam-macam ilmu tuan-tuan. Alright. Itu adalah sikit sedutan tuan-tuan puan sekalian. Yang kita tengok tadi adalah live. Dia dakwah pula. Dah kalau sesat ni isu dah pergi dakwah orang lain pula. Okey. Kita nak pandangan sebagai orang yang ada akal, hukum akal. Apa pandangan Syahrul dan juga Ammar? Saya tanya dulu boleh? Boleh. Tadi kalau YB nampak ada orang like tau. Itulah. Ya Dan YB, daripada Allah. dulu kes isu Rasul Nabi palsu ni mesti ada pengikut. Betul. Jadi apa pandangan YB? Macam mana, kenapa orang yang ikut dia orang ni? Pasal apa dia ikut? Yang like tu lah, cari siapa like tu. Kita cari siapa like tu. Apa cara like? Kadang dia orang pun nak buat lawak tapi sebenarnya dia pergi share benda tu dan secara tak langsung itu memburukkan lagi komuniti kita. So betul juga soalan tu. Kita kembali kepada soalan tu. Kenapa ramai ada juga pengikut dia orang ni? Dia kalau sebenarnya pendusta ni mengaku Nabi ni sejak daripada zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, kita ada Musallamatul Kazzab kan, yang memang dah tahu. Maknanya dia memang dah trend. Sepanjang zaman ada dia mengaku Nabi. Termasuk Nabi kalangan orang Melayu lah. Tapi apa yang kita tahu bahawa dalam kajian-kajian yang menunjukkan bahawa kenapa ada orang berminat. Kerana tawaran-tawaran tu menarik perhatian mereka. Contoh, tak perlu solat. Kan, boleh masuk syurga kan. Offer Contoh, tu hebat sangat. tak payah kahwin. Jadi benda-benda offer yang sebegitu boleh express ke syurga tanpa perlunya pengorbanan, perlunya amal ibadah, itu sebenarnya menarik perhatian ni. Inilah pandangan saya. Dia dah offer benda yang tak perlu ada duit tau. Ikut saya masuk syurga. Memanglah out. Okey, Syahrul, pandangan macam mana? Macam mana ni? Saya sebenarnya bila tengok ni, saya lebih pada, saya fikir risau pada anak-anak muda dan juga anak kita. Kita ada anak macam mana. Kalau benda-benda yang macam ni boleh keluar,
Dulu kita ada cerita Yapin. Tapi benda tu hanya keluar dekat TV. Betul. Dan bila kita tengok dengan mak ayah kita. So bila jadi mak ayah kita akan beritahu ini salah, ini salah, ini salah. So bila dia keluar dekat sini, saya fikir kan anak kita kan, anak saya Ali tu cakap macam mana kita nak identify Mana benda betul, yang dia tengok tu, dia ambil benda tu betul atau tidak. Dan dia tak nak rumah kita Alah borak kawan-kawan dia. Dia cerita ada Nabi, baru. ha. Sudah. Dan yang paling membahayakan adalah tab tu kalau dia boleh tengok seorang-seorang. Lepas tu dia akan faham itu. Dia kata ni mungkin yang ni kot. Sudah. Itu yang kita ada akta dalam kerajaan yang dibawa juga tu. Dipanggil apa tadi? Onsa. Onsa ni dia lepas pada ni budak-budak 16 tahun tak boleh ada social media. Lepas tu saya duk fikir, kalau kita as a parent tak ada knowledge macam Bio kita tahu tadi kan, yang apa tiada rasul selepas Nabi. So kita pun tak tahu. Anak kita alah tak payah tengoklah benda tu tanpa ada penjelasan. Yes. So kalau yang tengok ni mak ayah, kita sebenarnya kena start, kita kena tahu benda ni betul atau salah kan. Setuju. Tapi negara kita alhamdulillah, kalau banding dengan negara-negara lain, kita berasa bersyukur sebab kita ada undang-undang yang boleh mencegah dan juga menangkap untuk memulihkan dan sebagainya. Jadi saya rasa dalam konteks negara kita masih bersyukur kerana adanya undang-undang dan pihak berkuasa yang menangkap. Macam contoh dalam kes ni, terus ditangkap. Alhamdulillah. Dan bagus juga dia buat live. Lagi senang nak tahu. Sebab kalau dia ada buat bukti. senyap-senyap, kalau senyap-senyap tu susah kan. Mungkin dia sampai dia pusing cerita pula. Okey, Amar sikit. Itulah saya terfikir bila YB cakap pasal undang-undang tu, kita kadang-kadang sebagai orang luar, netizen, bila kita tengok satu perkara, kita kadang-kadang tak puas hati kan. Kenapa jadi macam ni, tak ada undang-undang ke? Tapi bila YB cakap tu, betul. Bila comparekan negara lain, sebenarnya negara kita ni Selamat. Dia selamat, dia terjaga. Alhamdulillah. Kalau nak comparekan dengan negara lain. Tak ada kita tahulah. Kalau kita nak cerita negara mana kan. Ada satu sahabat Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni terkenal dengan bertanyakan satu soalan yang sentiasa mencabar soalan-soalan yang biasa. Dia luar biasa soalan dia. Dia tanya kepada Nabi, kunna fi jahiliyatin wa syar faqad ja'ana Allah bihadzal khair fahal ba'da hadzal khair min syar. Hadis ni panjang tapi kita ambil intipati dia. Sekarang kita duduk dalam keadaan yang baik. Sebab apa baik? Nabi ada. Faqad ja'ana Allah bihadzal khair. Khair tu pada Nabi lah. Fahal ba'da hadzal khair min syar. Abu Ubaidah ni risau. Jadi nanti YBM boleh. Inilah saya pun segan juga ni tapi tak apalah. Sebab dia faham lebih pada kita. So Nabi Abu Ubaidah tanya, lepas pada yang baik ni ada buruk tak? Lepas baik ni ada buruk tak? Maksudnya sekarang Nabi ada, nanti kalau Nabi tak ada macam mana? Tengok risau orang dulu kan. Kita hari ni risau dengan girlfriend macam tu. Yang kat mana yang dulu lah, lepas tu dah kahwin ni pun dah biasa-biasa saja. Tapi risau orang, dia akan faham bila dia dah ada dalam hati dia. Bila ada dalam fikiran dia. Inilah yang sahabat-sahabat tanya. Dan ada satu bahagian tu dia panggil wa fihi dakhan. Akan ada zaman yang akan baik balik selepas zaman yang buruk tu ataupun zaman yang baik tu dia ulang-ulang. So wa ma dakhanuhu, dia tanya dakhanuhu tu apa? Apa yang dakhan ni istilahnya adalah asap lah. Kabur. Wa ma dakhanuhu ya Rasulullah. Abu Ubaidah tanya dakhan ni apa? Kaum yang menyeru kepada keburukan. Kaum yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Dia seru kepada macam sunnah tapi sebenarnya bukan sunnah. Tu dah. Sekarang ni sikit-sikit dah nampak. Yang seru, yang barang sunnah dia tak kira sunnah pula. Itu cerita dia. Allah. Jadi itu sikit sebanyaklah. Saya pun tak nak lawan Tok Guru kita tanya tu tanya tu silakan tanya saya. YB ada tak apa-apa tips ataupun doa macam mana kita nak hadapi kalau macam benda ni nampak macam betul tapi sebenarnya tak betul. Yang benda betul tapi sekarang orang buat benda tu macam tak betul. Ada tak apa-apa doa yang kita boleh amalkan dalam seharian kita yang supaya benda betul nampak tak betul, yang tak betul nampak betul ni? Kita ada banyak doa-doa dalam solat kita tu kan. Sebenarnya kalau kita benar-benar mengamalkan dalam solat tu dengan sepenuh hati, itu pun dah membawa kita ke arah yang baik. Contoh dalam apabila kita baca Fatihah tu kan. Ihdinas siratal mustaqim.
membawa kita ke jalan yang benar. Itu sebenarnya kalau kita dah niatkan itu doa kita, itu di antara yang menghalang kita daripada benda-benda yang tidak baik. Tapi kita ni baca Fatihah pun tak faham. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada, tak perlulah zikir ratib pelbagai je kan. Kita memahami solat saja. Jadi kalau kita dapat memahami solat Fatihah saja, sebenarnya kita dah boleh memahami realiti dan juga macam mana kita boleh mengekang. Ini kita sedang buat sekarang ni. Mungkin boleh kongsi jugalah dengan Fioris ya. Boleh. Kita buat sekarang kempen, kita buat sekarang ni klinik solat. Klinik solat. Klinik solat. Dekat masjid-masjid kita, simple saja, kita buka kaunter, imam akan datang, siapa nak check bacaan solat dia semua, bagi penerangan dah boleh. Kita dah buat masjid putra, masjid dulu semua kita buat. Simple dah, alhamdulillah. Saya ingatkan bila saya minta dia buat, saya ingatkan tak adalah sambutan, rupanya beratur. Masya-Allah. Dan imam besar yang jadi duduk betulkan bacaan semua. Jadi yang inilah kita nak buat, kembali kepada basic. Dah macam aktiviti Masjid Nabawi tu. Yeah. Betulkan bacaan kan? Betulkan bacaan, tengok bersolat. Jadi kita mula dengan tu. Kalau nak bagi zikir-zikir panjang saya boleh bagi. Ada banyak kita punya zikir kita boleh Hizbul Baharnya, ada Al-Bil Khairatnya, ada Ma'suratnya. Itu Ini gitu pula tahu ni macam dengar tajuk pula tahu. Jadi apa yang saya dapat bang daripada YB, kita hayati bacaan solat. Betul. Dan yang paling utama Fatihah YB. Yes. Baca Fatihah tu je insya-Allah. InsyaAllah. Kemudian barulah kita menuntut yang lain-lain tu. Betul. Yang lain-lain tu dengar tadi dah bunyi macam kitab lain je kan. Syarul ada tak apa-apa nak macam nak komen, nak tambah orang yang senang Kita tergelincir? tak ada tambah bang, kita tanya je. Boleh. Kita tanya. Boleh. Allah. Sebab tadi point anak tu sebenarnya relatable kepada orang yang menonton. Sebab ramai orang sekarang macam baya-baya kita ni, sekali lagi kita tekan baya-baya kita, anak kita macam tengah belajar. So kalau terdapat benda-benda macam ni, jam. Kalau kita tak sempat nak nasihat. So Syarul ada lagi tak yang bersifat kekeluargaan begitu? Bagus sebenarnya. Bagus Syarul ni. Dapat pujian tu. Saya duk fikir, saya reflect balik zaman kita dulu. Kalau Maulidur Rasul, betul tu, kalau apa nama tu, dengan konsert raihan, nasyid semua kan. So macam mana sebenarnya kita nak kembalikan zaman kegemilangan tu pada waktu sekarang? Kalau tanya anak saya pasal nasyid, langsung dia tak tahu sekarang. Yalah. Yang dia tahulah sikit pasal apa nama tu. Alah, yang budak kecil nyanyi saya tak ingat lah. Selawat-selawat tu kan. Tapi kalau nasyid ni, dia macam dah kurang. Saya dulu pernah masuk pertandingan nasyid. Zaman sekolah lah. Bukan pertandingan nyanyi. Lah. Belanjalah sikit. Pertandingan nasyid tu dibuat di sekolah. Pertandingan azab, pertandingan nasyid. So benda tu kita rasa macam okey, agama tu diangkat pada waktu tu kan. So sekarang ni saya tengok anak saya, dia ada tapi environment tu mungkin kurang kan. So, macam mana kalau kita nak bawa anak kita tu Lebih dekat dengan suasana sedemikian. Betul. Tapi kalau tanya yang tu, saya ada jawapan mewakili YB sikit. Sebab mula-mula hari tu saya tengok YB menyanyi. Bernasyid. Jadi saya tengok lirik-lirik yang dibacakan tu banyak yang bersifat ketuhanan, persaudaraan, disebutkan persaudaraan. Itu yang antara yang famous. Sabar nak dengar ni. Tak sabar nak dengar. Nanti kita play. Jadi ialah betul. Betul lah apa Syarul cakap, macam dulu nasyid ni at one time pernah menang AIM. Betul. Pernah Dan menang. benda tu jadi kesan kat hidup kita. Betul. Islam, rukun iman. Kita hafal. Daripada lagu Rehan tu. Setuju. Masa pergi macam kecil-kecil dulu kan. Allahu. Jadi kita macam sekarang ni dah macam-macam R&B semua dah habis lah tu. Kita nakal-nakal pun kita dengar tu kita boleh. Betul. Nakal mengaku. Tak ada lah, macam saya gurau. Jadi itu sikit sebanyak benda yang kita boleh reflect. Mungkin YB pun ada sikit nak tambah kalau apa saranan ataupun yang memang dah ada plan dalam kementerian ni nak buat untuk, macam tadi kita tahu anak-anak siapa-siapa orang awam nak baiki bacaan Quran, ada counter. That is good. Saya tak pernah dengar lagi sepanjang-panjang ni ada. So kalau dalam kanak-kanak ni ataupun pendidikan ni ada ke YB treasure yang belum dibuka lagi? Sebenarnya di antara dalam dakwah lah kan, pandangan kita bahawa dakwah kena berubah kan, kerana dunia dan realiti itu sudah berubah. Jadi kita sedang meneroka lah. Contohnya dalam satu sudut yang sangat-sangat besar dalam dakwah yang kita tak ambil peluang adalah hiburan, kan? Dunia seni lah. Dan juga satu lagi adalah dunia sukan.
Sedangkan itulah dakwah yang paling best. Nak ajak anak-anak pergi masjid, kita main futsal dulu, contohlah kan. Jadi ini Suka kita lah budak-budak bersuka. Jadi kita buat, contoh hari tu kita buat liga futsal, pertandingan piala saya. Tapi anak-anak yang mewakili masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan. Jadi memang special lah, semua wakil masjid tu. Yang menang Masjid Kampung Baru. So menang takbir Menang bukan takat takbir. Gol Allah. Bagus betul. Jadi ini yang saya minta bantu daripada kita punya superstar Syarul Ammar, semua Puris ni. Kita sedang meneroka segmen entertainment ini, tetapi entertainment yang membawa, yang mendidik jiwa lah. Itu sekarang ni kita bekerjasama dengan pengarah filem Yusuf Aslam, Azim Osman, Mio Hashim Manap. Itu kita juga bekerjasama dengan pemuzik, dan sekarang ni kita juga sedang bangunkan animation. Sekarang ni Mufti pun kita nak menganimasikan Mufti, memberikan nasihat. Sekarang kita sudah insya-Allah dalam proses, dan kita akan ada produk-produk baru yang kita akan lancarkan, sebab kita rasa kalau kita tak masuk dalam dunia ni, orang lain akan ambil anak-anak kita. Betul. Dulu Jadi, dah pernah berlaku sekali. Yes. Sekarang kita kembalikan best animation kita akan ada. So ini antara tak pernah kita nampak lagi dalam beberapa tahun. Ustaz, betulkan saya kalau saya salah. YB, betulkan saya. Dulu Islam masukkan Nusantara ni pun Wali Songo dengan betul dengan melalui seni. Seni kan? Wayang kulit. Dakwah wayang kulit kan. Yes, betul. So saya kena berlakon balik ke? Itu eksklusif episod pertama. Tapi Syarul, pada pandangan saya, Syarul dah kemah dah sekarang. Tapi kalau nak buat comeback sekali dua, kita menyokong. Kita berdua. Comeback dah tak sempat lagi. Alright. Penting entertainment ni Betul. kita masuk. Betul. Sebenarnya macam sedikit YB kongsi last lah saya kongsikan. Dulu masa saya masuk sedikit, masa zaman saya berlakon dulu. Sekarang pun ada jadi sikit-sikit lah buat sendiri. Dah tak glamour macam dulu kan. Jadi isu dia adalah kadang-kadang kita konon-konon nak bawa sepenuh agama dalam dunia lakonan. Tapi keadaan itu kita tak dapat nak kawal semuanya. Betul. Jadi sekaligus kita pun jenis iman lemah juga. Tengok boh kita berhenti, kita pun follow belakang. Ini kita cuba buat Puris. Saya panggil pengarah-pengarah filem. Kemudian kita panggil funder. Yang bank semua kan. Kita lihat bagaimana untuk bantu. Macam tadi lah, dari isu dia syariah compliance. Sekarang ni kita sudah bangunkan dawabit parameters untuk buat drama-drama ni, untuk garis panduan kepada semualah. Jadi insya-Allah kita bantu Puris sebelah kanan. Boleh. Syarul. Kita nak tengok Syarul last meninggalkan dengan action. Kan? Filem action. Masa tu Syarul angkat body macam ni. Habis semua orang pingsan. Tapi tak apa, kita kembalikan. Terima kasih YB, terima kasih semua. Kita akan ada satu segmen untuk penggulungan saja. Golongan. Ingat dia boleh cakap balik. Okay, baik. Kita sama-sama simpan apa buah-buah yang ada tu untuk kita tutup. So kita rehat seketika. Balik lagi selepas ni, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Suam. Untuk pengetahuan anda, apakah maksud Suam tu sebenarnya? Okey. S, Syarul Ridwan. U, Ustaz Haris. A, Amma. Dan M adalah Menteri Agama. Okey, so macam mana kita boleh jumpa Suam tu? Bukan suam-suam air macam menteri kita yang tadi, adakah itu suam-suam air tu ke tak? Ini adalah combination of 4 nama kita semua. So, Suam adalah insya-Allah akan jadi yang paling trending podcast dalam Malaysia. Kita doakan. Semangat kita, tim bagi tepukan sikit. Kita jangan pandang rendah usaha-usaha membawa agama sebagai ke depan, sebab macam mana YB Menteri sebut tadi bagus. Kalau kita tak mengisi, orang lain yang akan ambil peluang tu. Betul. Kalau tidak ada orang yang bercakap tentang dakwah, orang lain yang pelik-pelik ni akan masuk dalam jiwa anda dan rosakkan di situ. Kita bukan nak burukkan yang lain, tapi kita kedepankan yang benar. Okey, baik, kita di konklusi. Itu konklusi saya sebenarnya. Tadi tu saya dah conclude. So sekarang kita nak dengar sedikit sepatah ataupun beberapa perkara daripada YB. Baik, dipersilakan. Baik, Alhamdulillah, dalam sesi podcast kita bincang tadi isu-isu semasa tentang ajaran sesat, Nabi palsu, kemudian kita bincang tentang ada sedikit isu kekeluargaan, kemudian ada bincang tentang isu anak-anak. Jadi apa yang boleh kita tekan kepada hari ini, sambil-sambil kita santai-santai, sambil-sambil kita berbicara tentang topik, kita nak ajak semualah kita kembali menggali ilmu lah. Kalau kita tak tahu, kita tanya. Kalau kita rajin, kita membaca. Kan? Jadi kita selalu merujuk, bertanya, menggali ilmu, dan itulah sebenarnya yang boleh menjadi benteng
kepada kita dan anak-anak kita. Betul. Allahualam. Bagus. Padat dan ringkas. Okey, silakan. Superstar dulu. Saya bercakap dari sudut orang awam lah kan. Jadi ada benda yang kita rasa macam Amar bagi tahu tadi, yang kita sure, kita pasti dengan kita tak pasti. Tapi bila kita tengok balik macam YB boleh bagi tahu, kerajaan sendiri dah ada undang-undang. Jadi kerajaan dah mainkan peranan dia. Kita sebagai mak ayah, apa peranan kita? Dan anak-anak kita ni macam mana kita nak jaga? Bagus Kan? tu. So bila dirangkumi semua tu, tadi YB bagi tahu, yang saya dapat semuanya bermula daripada masjid. So daripada masjid tu yang akan mengembang yang dulu pun kita suka pergi masjid. Jadi sebab masjid tu turunnya rahmat, dia bawa merata-rata lah. So kita nak mengimarahkan balik masjid tu. InsyaAllah. Patutlah dia ni hero Malaya kan. Allah bagi lengkap. Pelakon cinta-cinta sebagai orang fikir. Keluarga fikrah masih ada tu. Alhamdulillah. So kita nak first drama ataupun filem yang YB akan buat dengan tim Syarul Lead. Kalau Syarul Lead, Amin. kalau Syarul Lead, kita akan follow. Baik. InsyaAllah. Baik, dari saya, Alhamdulillah, saya tengok podcast ni, dia punya direction unik sikit. Biasa kita direct, meleweh, borak macam tu je kan. Tapi kita ada segmen by segmen dan semua segmen ni dia, Alhamdulillah, saya sendiri pun dapat manfaat. Saya harap korang stay tune, follow setiap episod podcast ni. InsyaAllah dengan hadirnya YB kat sini, Betul. kita kat sini dapat manfaat, kita punya tim dapat manfaat, korang yang tengok kat rumah pun pasti ada manfaat. Jangan lupa untuk terus tonton podcast Suam, podcast terunggul di Malaysia. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And rest. Salam. Salam.